Adapun jika ia bersahabat kepada seseorang kerana orang itu boleh menemannya untuk pergi ke tempat maksiat atau membantunya untuk menganiaya orang ataupun memimpin dan menunjuknya ke jalan-jalan fasik dan mungkar. Mari kita pergi Batam, kita pergi apa? Kita pergi massage perempuan baik dia. Maka persahabatan serupa itu dan kecintaan semacam itu adalah persahabatan yang dicela dan kecintaan yang tidak berguna kerana ia menarik kita ke jalan syaitan yang tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan Allah. Persahabatan dan kecintaan serupa inilah yang akan bertukar menjadi permusuhan di akhirat. Malah kadang-kala belum sempat tiba di akhirat, di dunia dahulu sudah menjadi porak-poranda. Dunia lagi dah jadi porak-poranda. Gosip ni cakap ini, cakap ini. Bantai orang ni, bantai orang ni, bantai orang ni. Kerana itu tak sadar tau. Dia sibuk bantai, kita pun, kita pun masuk kan. Dia tak sadar, dia boleh cakap orang, dia boleh cakap kita juga. Nak tahu tentang persahabatan, tentang kawan ni semua, komplit itu Imam Ghazali ada tulis dalam kitab basic sebelum mula kitab Minhajul Abidin semua, Bidayatul Hidayah. Baca tu. Firman Allah Ta'ala, surah Az-Zukhruf, sahabat-sahabat pada hari itu, satu sama lain bermusuh-musuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa.